Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung sikit berkenaan dengan apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kalau perasan, minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan pembahagian antara moral dan juga agama, kan? So, religion ni something yang kita panggil dia sebagai objective morality, sebabnya semua perkara akan berbalik kepada satu objektif lah, which is Al-Quran ataupun Sunnah lah. Dan semua perkara berkenaan dengan betul atau salah akan ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah lah, kan. Tapi kalau macam dengan moral, dia menyentuh kepada orang kata apa, subjektif morality, kan. Sesuatu perkara yang dikatakan benar ataupun salah dikategorikan sebagai subjektif. Sebabnya dia berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut suasana, mengikut tempat, mengikut geografi, dan banyak lagi lah benda-benda yang lain. So, dalam kelas kita cenderung untuk membincangkan tentang moral lah, berbanding dengan pelajaran agama tu sendiri. Sebabnya dalam pelajaran agama dia masuk kelas lain lah, ada ustaz yang mengajar. Saya bukan ustaz, saya Al-Hafiz Al-Muqaddam ya, kan, takat tu saya. So basically kita akan berbincang tentang moral. Okay. Sebabnya kenapa moral? Logik lah, kan. Sebabnya engineer ni bukan hanya orang Islam lah, dia adalah meliputi seluruh background masyarakat. Ada engineer daripada Buddha, ada engineer background daripada Islam, ada engineer background daripada Zoroaster, daripada Kristian, daripada Yahudi. Ada juga engineer yang tak ada agama, atheist dan sebagainya. So, kita tak boleh nak bawa satu value sahajalah. Kita nak bawa satu value yang kalau boleh tu common, which is dalam kes ni moral lah, kan. Common. Value yang common supaya semua engineer dalam dunia ni boleh boleh bercakap. So, kita bincang hari tu apa itu engineer. Engineer ni kalau kamu tengok dia tak ada lah satu definition yang kata apa, definitif. Dia pun berubah-ubah juga, kan. Kalau kamu tengok dekat dalam Google Translate, seseorang yang buat reka bentuk, membina dan juga memaintain engine, mesin ataupun sebarang benda yang berkaitan dengan kerja-kerja awam. Kemudian kalau tengok kat dalam Merriam-Webster, orang yang melakukan supervise terhadap enjin dan juga apparatus. Kemudian yang ketiga, kalau tengok kat Wikipedia, sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan sains gunaan dan juga teknologi. Betul juga, tu pun betul juga. Kemudian yang keempat, orang yang diberikan training yang mengikut branch kejuruteraan. So, regardless benda-benda macam tu, walaupun ada pelbagai definition, kamu dapati keyword-keyword dia adalah teknologi, orang yang mendapat training, orang yang menggunakan sains, kan? Orang yang banyak bekerja dengan aparatus dan juga enjin. Itu benda yang selalu timbul. Walau banyak mana pun kamu tengok definition yang berlainan, tapi keyword-keyword ni selalu timbul dan dikaitkan dengan engineer. Teknologi, sains gunaan, aparatus, enjin, kan. Kemudian mendapat training daripada cabang kejuruteraan dan sebagainya. Okay? So, kita pergi kepada kalau ingat lagi profession lah, kan. Nak perbezaan di antara professionalism dengan bukan professionalism, which is professional versus common. Normally untuk professionalism ni sebenarnya dalam dua-dua ni melibatkan orang kata apa, impact terhadap decision making tu. Kalau gamak kata pekerjaan yang biasa, keputusan yang diambil tu jaranglah melibatkan sesuatu yang signifikan lah. Kalau macam engineering, setiap keputusan yang tuan-tuan buat tu ada efek terhadap efek dia besar. Kadang-kadang kebanyakan daripada efek
keputusan seseorang engineer itu melibatkan nyawa. Kalau tuan-tuan silap buat keputusan untuk buat beam dekat bangunan, bangunan akan runtuh dan menyebabkan orang mati. Kalau tuan-tuan silap buat keputusan insulation bateri dekat electric vehicle tu, material dia salah pilih, mungkin benda tu boleh meletup, menyebabkan thermal runaway dan meletup. Nyawa lah, matilah kan. So, itulah beza dia di antara orang profesional dengan bukan profesional kan. Dia adalah keputusan yang dibuat tu, ada impact ataupun tak ada impact. Dan apabila kita tengok kepada attribute kepada profesional ni, selalunya dia adalah pekerjaan yang sophisticated kan, yang menggunakan judgement ni apa maksudnya, pertimbangan lah. Pertimbangan ni sangat sophisticated lah. Okay. Dan kadang-kadang kita tengok bila nak buat pertimbangan terhadap benda-benda yang sophisticated ni, robot tak boleh buat, dia kena ada orang. Kemudian selalunya dalam profession ni kan, bila menjadi badan yang profesional, tuan-tuan ni selalunya ada membership terhadap professionalism tersebut. Dan juga disebabkan tuan-tuan ni orang yang profesional, diakui public ataupun rakyat mengakui akan tuan-tuan punya professionalism. So tuan-tuan diberi kepercayaan lah sebenarnya untuk set standard ke, untuk buat polisi ke, atau sebagainya. Kan? Itulah kebiasaannya. Kalau tuan-tuan tengok orang yang diberikan mandat tu banyaknya professionalism. Dan juga apa yang tuan-tuan buat ni kebiasaannya memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kalau lah tuan-tuan punya buat perusahaan tu besar tapi tidak memberi kebaikan kepada masyarakat, itu bukan professionalism. Itu boleh jadi macam-macam lah cerita lah. Okay. Macam dengan contoh Khmer Rouge. Tuan-tuan bisa dengar tak kerajaan Khmer Rouge dekat Kemboja dulu kan. Nama leader dia yang paling besar tu nama dia Pol Pot lah. Pol Pot. Dia juga membuat keputusan untuk masyarakat. Tapi basically keputusan tu efek dia besar, tapi keputusan tu tak bagus lah. Bila keputusan tu tak bagus, it's not going to give a good result, dan benda tu tak dikira sebagai professionalism lah. Berapa ribu punya orang mati punya dah kan, atas sebabkan dia punya keputusan. Sama lah juga dengan apa, Mao Zedong dulu kan dekat China. Oh, saya duk sebut-sebut nama ni direct ni bahaya ni, takut lagi kena apa, kena ni pula kita. Tapi tak apalah, kita just perbincangan lah. Mao Zedong ni dia adalah macam presiden kepada China at that time. Dia peralihan daripada socialism kepada komunis sekarang ni. So Mao Zedong ni dia buat keputusan untuk membantu kerjaan rakyat. Kita kena berpindah kepada industri. Untuk pindah kepada industri, kita kena pakai semua besi-besi yang ada untuk membina industri. So apa yang kena buat adalah rakyat kena bagi apa saja barang-barang yang berbentuk besi kepada kerajaan, untuk kerajaan memulakan industri. So setiap rumah kalau ada kuali, senduk, sudu, semua bagi. Sudahnya menyebabkan rakyat tak dapat nak masak, tak ada utensil, banyak yang mati, yang kebeluran sudah. Walaupun negara tu berubah, impact dia besar, berubah. Tak tahulah sama ada benda tu bagus atau tak bagus kan. Sebenarnya berjuta rakyat mati at the time. So orang diamkan lah benda tu. Tuan-tuan boleh baca lah. Mao Zedong, Pol Pot. Pol Pot ni Kemboja, Mao Zedong ni People Republic of China. Okay, regardless, kita pergi pada next slide.
It's a different profession lah. No? Kita pun faham law pun orang yang profesional. Salah bagi keputusan ada orang akan mati. Kan? Lawyer tu semua. Medik pun ada. Tapi dia profesional lain lah daripada engineering. Yalah kan? Logik lah tu. So, engineer ni masalahnya adalah kebiasaan. Engineer ni kita kerja secara berkumpulan, grouping lah. Lawyer ada yang boleh bergerak secara berkumpulan, ada yang boleh bergerak secara sendirian. Doktor pun macam tu juga kan. Bila dia jadi specialist, dia boleh bergerak secara sendirian kan. Habis-habis pun engineer ni kalau nak bergerak secara sendirian, konsultan lah. Tapi contoh engineer yang buat microchip ataupun buat semiconductor kan. Dia boleh buat ke seorang-seorang? Tak boleh buat. Dia kena ada group of engineer. Sama juga engineer kereta. Macam saya dulu buat kereta kan. Semenjak saya sewaktu dalam industri, saya buat banyak jenis kereta dan model kereta lah, dalam dan luar negara. Ada lagi atas jalan. Even sampai hari ni pun ada. Tapi, the moment saya keluar daripada industri, sampailah hari ni, sebiji kereta pun saya tak boleh buat. Sebab, benda tu melibatkan orang kata apa? Tenaga kerja profesional secara berkumpulan lah. Sebabnya bila kita melibatkan tentang safety nyawa apa semua ni, so benda tu kena jadi ni. Benda tu kena jadi accurate lah. Terlalu accurate dan terlalu perfect lah kan. Baru boleh buat. Kalau tidak, akan ada masalah. Sekejap, ada orang telefon. Assalamualaikum Syarif. Saya ada kelas sekejap. Nanti saya call balik. Bye. Alright, so engineers are rarely into management role. Kita ni terlalu technical, jarang kali kita masuk pada management, tapi boleh masuk pada management. Tapi orang management takkan boleh masuk ke dalam engineering. Sebabnya orang management ni dia tak belajar calculation, heat transfer, statistik ke apa. Dia tak belajar benda tu. So, dia nak pindah ke dalam engineering, dia tak boleh buat. Tapi kita nak pindah ke dalam management, nak jadi HR ke, nak jadi manager kan, insyaAllah dengan bakat yang ada pada diri tuan-tuan semua, diberikan sedikit pendedahan selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insyaAllah tuan-tuan boleh jadi manager yang berjaya lah. Seperti contoh macam Tun Dr. Mahathir. Saya tak tahu lah tuan-tuan kenal ataupun tidak Tun Dr. Mahathir kan. He was actually one figure, very influential figure lah di Malaysia. Dia background dia adalah doktor practice, doktor yang apa dalam klinik tu. So dia ada ilmu kedoktoran, dia ada ilmu sains, at the same time dia ada capability untuk memimpin. So kind of rare combination juga lah. Tapi tengoklah result dia bagus lah kan, dia nampak. And then last one, engineering ni lebih kepada service oriented lah. Kita memberikan perkhidmatan. Okay. Next slide. So, sebenarnya kan, kita dah bercakap pasal etik pula kan. Etika. Sebenarnya benda etika ni. Okay. Etika ni kalau tuan-tuan duk nampak kan, dia bukanlah insurans ke apa kan. Etika pun ada agak insurans, takaful. Tapi ni etika kita lah. So etika ni kan, dia basically adalah, kalau tuan-tuan perasan kan, kita ada discuss apakah good value kan. Bila kita sebut moral, dia adalah a combination of good value lah. So, kita ada discuss itu. What actually a good value? So, we can list down value macam-macam lah. Trustworthy, punctual, discipline, kan? Generous, warm-hearted, kind-hearted. Yalah, the whole, apa-apa saja list berkenaan dengan good value lah. You can actually name it. Anything. So, itulah moral kan? Itu moral. As a whole, itulah moral.
good value. Tapi di dalam etika, kita tak boleh ambil ke semua good moral tu. Kita cuma ambil sebahagian sahaja good moral tu. Yang sebahagian itulah dinamakan sebagai ethics. So this is the description of a moral in a nutshell. But etika ni diambil sebahagian kecil sahaja lah. Okay. Alright. So stop sekejap. So okay, sorry. Ada orang datang tadi. So moral, kalau kau andaikan moral tu bulat yang besar ni, semua good value duduk kat dalam ni, etik sebenarnya ambil separuh sahaja daripada, maybe separuh, maybe suku, maybe 1/5. Regardless lah, that's what we call as an ethics lah, basically. Itu yang kita panggil sebagai etika. So dalam kes kita adalah etika kejuruteraan. Contoh. Kok awak tak faham. Etika ni kan, memanglah good value tu contohnya adalah pemurah, generous. Generous is a good value. Tapi dalam kejuruteraan, tuan-tuan tak boleh jadi pemurah sentiasa kan. Tuan-tuan dalam kejuruteraan itu, kita ada rahsia kan, private and confidential punya data kan. So, benda tu tuan-tuan tak boleh jadi pemurah, pergi habis cerita kat semua orang macam ni. Salah. Dia jadi salah pula. Walaupun pemurah tu sesuatu yang baik, tetapi dalam kejuruteraan, tuan-tuan tak bolehlah mengamalkan sifat pemurah sampai macam tu sekali. So, pemurah kita kena letak tepi. Tu yang saya cakap tu. Pemurah kita kena letak luar daripada bulat ni. Kita ambil yang kena sahaja dengan kejuruteraan. Disebabkan kita tak ambil ke semua tu, itulah yang menyebabkan dia dinama sebagai etika. So etika yang duduk belah kanan bawah ni dipanggil etika kejuruteraan kan. Ataupun kalau tuan-tuan nak define lagi yang lain, contohnya macam dengan medik kan. Jadi doktor, dia ada etika kedoktoran dia sendiri. Doktor ni sebenarnya tuan-tuan, dia maklum bahawa bila dia bagi ubat tu, dia ada side effect. Dia tahu ubat ada side effect. Dan side effect tu akan menyebabkan penyakit pula kan. Dia tahu benda tu. Tapi dia punya priority, dia nak menyelesaikan masalah at that particular time. Bila tuan-tuan tengah sakit pada waktu tu, itulah dia punya priority. Walaupun dia tahu ubat tu akan menyebabkan jangka masa panjang dia rosak, buah pinggang ke apa, tapi yang priority dia adalah menyelesaikan pada waktu tu. So dia tak transparent all the time. Dia transparent ikut keadaan. So ada nilai baik yang dia letak di tepi dahulu dan dia mengamalkan nilai yang baik yang lain. So dia ada dia punya etika kedoktoran tu sendiri. Tak mungkin lebih kurangnya sama macam kita, tapi adalah 2-3 part tu yang dia akan go. Etika kewartawanan, dia akan transparent. Dia akan cerita habis semua benda. Tapi ada juga benda yang dia tak ambil, punctuality ke apa ke semua, mungkin dia tak penting untuk dia kan. Kemudian etika kalau peguam-peguam ni bagi apa? Etika undang-undang, bukan kepeguaman. Mereka sendiri ayat ni. Tapi what I'm trying to say is that when you go with lawyer, you know they also have their own ethics value that they practice. For example, like dia orang ni, walaupun yang datang tu adalah ketua Samsung kan, datang jumpa dia untuk minta dia menjadi peguam bela kan, dalam kes pembunuhan. So nampak je lah jelas kawan tu dengan bertatu lah apa semua siap. Ayolah kan berparut kena parang apa semua kan. Baju pun ada lagi bekas darah ni. Cuma si peguam ni tak nampak kawan tu pergi bunuh kawan yang orang lain. Itu je yang dia tak nampak kan. Tapi bukti macam dengan depan mata ni nampak dengan muka dia sendiri pun
penuh tatu, memang ada gaya, memang ketua something lah, senang cerita kan. Dengan ni bukan, yalah. Tapi ketua something ni datang jumpa dengan lawyer nak minta supaya lawyer ni jadi peguam bela, menjadi pembela dia lah kan dalam dalam court. Peguam ni dia tak boleh jatuh dalam kepala dia, dia tak boleh jatuh hukum kat kawan ni kan sebab kan dia duk pegang perkataan bahawa seseorang tu tidak akan bersalah sehinggalah dia didapati bersalah. Betul? Bisa dengar tak perkataan ayat tu kan? Itulah yang diamalkan oleh set lawyer. Sebab tu kalau awak tengok bila dia jadi peguam bela, dia membela kepala samsing lah, dia membela orang yang rasuah. Kita tengok sakit hati ni, apa banyaklah lawyer ni pergi mewakili kawan ni pula kan, tolong pula jadi peguam bela. Kita yang tak faham sebenarnya, bukan lawyer tu tak faham. Lawyer tu faham, dia kerja dia kat situ, dia ada nilai etika yang dia amalkan. Kita yang kurang sikit kan, dia cakap kat TikTok yang pandai. So bila sebut etika ni, dia mengambil sebahagian kecil daripada keseluruhan nilai baik untuk diamalkan. Etika pelajar apa dia? Boleh ni tak? Boleh sebut? Etika pelajar, kena main awal, kena study, fokus dalam kelas dan sebagainya. Betul? Adalah etika pelajar tu. So that's the whole point. Right? Kemudian next ni adalah bila dah ada jurutera, dia kena ada code of conduct. Setakat bulu etika je kita tak faham lagi apa dia. So dia kena ada lah, orang kata apa, nota-nota tu kan, ataupun code of conduct kan. Apa benda yang dikatakan etika jurutera ni? So this is the code of conduct, ataupun kita panggil code of ethics. So saya tutup yang saya punya slide ni. Saya nak share saya punya apa? Saya nak share saya punya code of conduct yang saya jumpa. Nah,